Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Hello guys, selamat datang kembali di channel Bantuan MY. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, dan untuk yang belum tu, jemputlah tekan butang subscribe dan loceng supaya korang tak terlepas update terbaru dari channel ni. Ok guys, hari ni kita nak cerita pasal kelulusan STR untuk tahun 2026. Ramai juga yang tanya adakah ia berkait dengan STR 2025. So jom kita jelaskan. Pertama sekali, korang kena tahu setiap STR ni sebenarnya merujuk kepada tahun sebelumnya. Contohnya STR 2025 merujuk kepada kelayakan STR 2024. Jadi STR 2026 nanti pula akan ikut kelulusan STR 2025. Senang kan? Maknanya kalau korang penerima sedia ada STR 2025 dan tak ada perubahan maklumat, korang secara amnya tak ada masalah pun untuk terus dapat STR 2026 nanti. Tapi ini penting ya guys, kalau korang gagal dalam rayuan STR 2025, maksudnya rayuan fasa 3 hari itu pun ditolak, maka untuk STR 2026 korang kena buat permohonan baru. Bukan kemas kini, tapi permohonan baru. Ni terpakai untuk semua kategori, isi rumah, bujang, warga emas. Pendek kata, semua yang gagal rayuan memang wajib mohon semula. Bagi yang ada perubahan dalam maklumat pula, contohnya dah ada pertambahan anak, status perkahwinan berubah, atau apa-apa saja yang menjejaskan kelayakan, korang kena buat kemas kini bila permohonan dibuka nanti. Sama juga untuk mereka yang dah 3 tahun berturut-turut tak pernah kemas kini, sistem akan minta korang buat kemas kini juga. Setakat ni itu saja yang boleh kita rungkaikan pasal STR 2026. Perkara lanjut, termasuk jumlah bantuan, kategori baru atau apa-apa perubahan lain biasanya akan diumumkan masa pembentangan belanjawan hujung tahun nanti. Lepas tu barulah pihak LHDN keluarkan perincian penuh, selalunya dalam bentuk soalan lazim atau FAQ. So guys, untuk penerima sedia ada STR 2025, jangan risau sangat. Kalau tak ada perubahan maklumat, memang confirm tak ada masalah untuk STR 2026. Tapi kalau ada isu rayuan atau perubahan status, make sure bersedia untuk mohon semula atau buat kemas kini bila sistem dah buka nanti. Ok guys, itu saja update kita untuk hari ni. Kita tunggu sama-sama pembentangan belanjawan untuk dapat gambaran yang lebih jelas. Jangan lupa stay tune dengan channel Bantuan MY sebab kami akan terus bawakan info terkini untuk korang. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum dan bye guys.